Dan Isa sendiri mengaku dia kecil lagi. Ketika Maryam melahirkan, dia bawa pergi pada diri jauh pada kaum dia pergi. Kerana Allah susah hati seorang perempuan cuba gambarkan. Beranak dengan mati suami pun susah hati dah. Ni suami tak ada, tak pernah bersuami. Datang-datang mengandung tak susah hati. Sebab tu di antara dia kata, kalau boleh aku matiku senang. Ya Allah, mematiku supaya orang tu tak ada sebut apa-apa. Orang tak kata apa. Kalau kata aku mati dah. Kena ayat tu susah hati seorang perempuan mengandung. Lagi orang mengandung tak nikah pun susah dah. Tak itu kan? Tak ada kata tak ada lelaki dah lah, ada lah. Tapi monyet lah kita kata. Mengandung dengan monyet dah tak cakap itu dah. Susah hati bila nak beranak tu dah tahu letong sapah lah apa dah dia. Susah hati. Mana tak ada bersuami datang. Kan? Kan nah. Maria ni suami tak ada tahu nak royak ke mana. Royak ke tak percaya dah. Tetapi perkara hak benar tak sahabat saya tu. Belo. Kita ingat situ pula dah. Untuk nak akak semangat kita tu. Kalau kita atas kebenaran sungguh. Dia nak tuduh, nak kata macam mana. Kebenaran tu akan lahir. Ingat gitu pula untuk nak kuat semangat. Dak wallah dak mana dia mana gitu dah. Diam. Sabit Maryam bila dia pergi lahir di tempat yang jauh, bila dia kelik sana Allah Taala beri tak boleh cakap dia. Bawa anak kelik kepa, anak kelik tu kakak tu Maryam berjuru selama kemari. Angkut mana pak budak ni duk tekan. Maryam senyap. Tak ada apa. Nyepakat likung mari aimu ni bukan anak orang biasa, anak cucu keturunan orang molek-molek. Ibu bapa mu tak ada bakal lagu ni, bapa mu lagu ni. Maryam tak ada apa. Nyepakat dak kepik tanya, Allah tolongkan dengan anak sendiri tu bercakap. Inni Abdullah. Kan? Isa bercakap, aku hamba Allah. Terkejut. Macam mana budak? Dia tekah dia mau dak tanya dia tunjuk. Mana nak tanya budak ni lah. Pak budak ni siapa? Mu Maria tak ada agama. Tanya dengan budak talib cakap. Jadi pelik banyak kali lah. Beranak tak ada bapak. Bila tanya ni tunjuk suruh tanya budak ni sendirilah. Ada agama mana budak boleh cakap. Ketika itulah Isa pun selalu. Inni Abdullah. Bahawa aku ni hamba Allah. Ataniyal kita. Lagi akan beri. Hingga sampai guna. Telah beri. Walau dia kecil lagi. Mana lagi akan beri pada aku kitab Injil. Dan dia jadi aku Nabi. Dia suruh aku semaya. Terkejut. Heran. Pelik tak ni. Anak Tuhan. Tak tu pula dah. Mana buat aku mana manusia. Manusia kalau tak dibedong oleh Allah. Tak dibimbing oleh Allah tu lah kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Dan minta Tuhan bimbing setiap detik.